telur dadah dan nasi putih letak kicap. Lepas tu Mok dia ada lalapan ulam raja. Lalapan ulam raja dan juga rumput. Rumput apa ni? Rumput sirih Cina. Kita ada lalapan sirih Cina. Okey, ni sirih Cina. Biasa dia dalam sirih Cina dia ada tumbuh dekat pasu-pasu bunga. Biasa orang akan anggap ni rumput sebenarnya, tapi ni bukan rumput. Ni boleh dimakan jadi ikan ulam, sedap tau. Lepas tu kita ada ikan masin. Ikan masin. Wow, penuhnya. Sampai tak nampak telur dadah Mok tu. Dan juga kita ada sambal terung asam. Sambal terung asam ni kita letak dekat atas telur ya. Allah, sedapnya. Cepat makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mok dia nak rasa telur dadah dulu. Telur dadah, nasi dengan kicap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sirih Cina. Sambal terung asam. Sirih Cina ni sedap tau. Dia rasa dia macam daun sirih pun ada juga. Dia macam bila kita makan tu dia ada rasa macam berangin-berangin macam tu, sedap. Kalau nampak dekat pas-pas bunga tu, jangan buang, ni bukan rumput. Ni boleh buat ulam ataupun lalapan. Ulam raja, sambal terung asam. Jemput makan semua. Ikan masin ni sedap tau, dia rasa dia tak masin. Ikan masin ni orang panggil ikan masin bulu ayam. Rasa dia tak masin, sedap macam kerupuk. Hari ni Mok dia tak terasa nak makan yang lauk-lauk macam ikan ayam. Mok dia rasa dia macam nak makan telur dadah, makan ikan masin, makan ulam. Lepas tu ada sambal terung asam ni, ya Allah sedap. Sebab cuaca panas kan, bila cuaca panas sekarang ni selera makan kita tak ada. Ulam pegaga, terung asam, nasi, ikan masin, telur dadah, terung asam. Mok dia tambah sikit lagi terung asam. Ulam raja ni kalau selalu makan bagus tau, awet muda. Terung asam, ikan masin bulu ayam.